Sekarang ni kita teruskan apa ni, di mana kita berhenti hari tu. Berhenti hari tu ialah pada tahun 1641 tau. Okey. Pada tahun 1641 ni sebenarnya cerita ni dah masuk apa di Sultan Abdul Ghafur dah tak ada dah ni, ya. Ini semua ni adalah Pahang ni ditakluk oleh Aceh dan percampuran Pahang dengan Johor, ya. Okey, lebih kurang sebulan selepas 5 hari bulan Februari 1641, Sultan Iskandar Sani, Raja Mughal tu kan, telah mangkat, dia mangkat, dan puteri isteri dia, balu dia, Puteri Sri Alam telah menjadi raja. Dia jadi raja perempuan, diberi nama Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah. Sejak tu kata Selat Palung ada 4 ke 3 ke 4. Selepas itu kan semua raja perempuan kat Aceh mentah, ya. Okey. Setelah Portugis dikalahkan oleh Belanda, okey, pada tahun 1641 kan, kerajaan Aceh pun dipindahkan oleh raja perempuan. Kerajaan Aceh tu diperintah oleh raja perempuan. Jadi bila raja perempuan mentah, tak adalah dia nak perang-perang dah, ya. Tak adalah lagi negeri Pahang tu ditakluk oleh kuasa Aceh, ya. Sebab even masa Sultan Iskandar Sani tu pun macam seolah-olah Pahang tu macam dah adik abang lah dengan Aceh ni. Jadi tak ada ditakluk lah. Jadi apabila Sultan Iskandar Sani mangkat, isteri dia mentah, jadi isteri dia pun tak kisahlah, dia lepaslah Pahang ni. Bagi dia tak ada makna lah dia nak menyebut pasal apa ni tentang pemerintahan Pahang. Biarlah Pahang tu duduk ke sana, sebab seberang laut kan, jauh. Member ni seberang Selat Melaka, Aceh ni. Pahang ni pula nun menghadap Laut Cina Selatan. Jadi Permaisuri ataupun Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah ni fikir tak payahlah. Jadi kau perintahlah untuk kau, aku perintah untuk aku. Tak nak bergaduh dah. Itu pula tu ada baik juga tu kalau perempuan mentah, dia tak tamak. Satu, dia tak tamak. Kedua, dia tak ada gila nak cari laki. Kalau laki dia mentah, kadang tamak, lepas tu gila nak cari bini. Itu yang bergaduh sana sini tu, berperang sana sini. Nampak? Berperang sana sini jadi dia. Okey. Jadi masa tu kan 1641 tu siapa yang mentah? Sultan Abdul Jalil III, iaitu Raja Bujang. Ingat tak, Raja Bujang ni pernah memerintah Pahang sekejap di antara bapak dia. Jadi orang Pahang masih consider dia macam dia tu Raja Pahang lah. Sebenarnya macam dalam tahun 1641 ni, indirectly lah, secara kata orang ni, secara indirect dia, secara tak langsungnya, Pahang ni dah berada di bawah pemerintahan Johor. Itu sebab Raja Sultan Johor dipanggil Sultan Johor Pahang. Nampak? Ya? Jadi dia dah mentah itu. Dan kebetulan pula Sultan Abdul Jalil Shah ni, Raja Bujang, dia dulu pernah menjadi raja di Pahang, bapak dia hantar kan. Dalam tahun 1641 dia balik semula Tanah Besar. Dia mulakan pergi pindah ke Riau. Lepas tu dia balik semula Tanah Besar dan buat tempat semayam pusat pemerintahan baginda di tepi Sungai Johor. Di tepi Sungai Johor, di tempat yang bernama Makam Tauhid, tempat dia. Ke hulu sedikit daripada Batu Sawah, termasuk dalam lingkungan Kota Tinggi sekarang. Itulah tempat dia, ya. Sultan Abdul Jalil Shah III ni buat istana. Pada masa tu raja-raja dan ketua-ketua pemerintah di pulau-pulau sekitar Johor, Kepulauan Riau, Lingga, Bengkalis, Kampar, Siak, termasuk Pahang, semua bersultankan kepada Sultan Abdul Jalil. Dipanggil Sultan Abdul Jalil Shah Sultan Johor Pahang. Jadi kita tahulah selepas Sultan Abdul Ghafur, ya, mangkat, ya. Lepas tu dia gantikan oleh Raja Bujang. Lepas tu bagi Pak Long dah putus lah sebenarnya keturunan Sultan Muhammad Shah ni, ya, yang direct descendant Sultan Shah dah putus lah. Sultan Abdul Ghafur, Sultan Pahang yang ke-12 adalah Sultan yang terakhir lah merintah. Lepas tu Raja Bujang merintah. Lepas tu putera Raja Pahang yang tak tahu siapa nama tu, yang racun bapak dia tu kan. Dia tak tahu sama yang racun abang dia. Ingat tak cerita tu kan? Yang dia racun abang dia Raja Abdullah, dan juga dia racun ataupun dia bunuh bapak dia Sultan Abdul Ghafur. Tak tahu sampai sekarang kita tak tahu siapakah dia. Putera Pahang tu
yang menjadi yang membunuh Sultan Pahang ni. Cuma dia dua je, sama ada dia anak Sultan Abu Ghafur dengan puteri adinda Sultan Patani ataupun dengan puteri Sultan Brunei. Pak Long yakin yang putera Raja Pahang ni yang membunuh Raja Abdullah dan bapa dia ni, dia dengan Raja Abdullah tak satu ayah dan tak satu ibu. Satu ayah tapi tak satu ibu. Itu Pak Long yakin lah di situ Okey. Kalau sudah tengok orang kalau nak bergaduh ni adik-beradik satu mak satu bapak ni jarang nak berbunuhan. Yang selalu berbunuhan ni satu bapa lain mak. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga jadi Sultan Pahang, Sultan Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Jadi masa ni dan untuk 1600 ni Pahang tu raja dia di Johor lah. Siapa yang pembesar yang merintah Pahang tu pun tak tahu, tapi paling yakin mesti dia bertaraf bendahara juga di Pahang tu. Mungkin nampak boleh tahu kot tahun 1641 ni siapa kan yang jadi bendahara dia kan, ataupun bendahara dia juga duduk di Johor sebab kira macam Pahang ni sebahagian pada jajahan Johor, dan yang merintah di Pahang tu mungkin pembesar-pembesar biasa saja. Wallahu alam, kita tak tahu. Pak Long tak ada information tentang tu, tak ada informasi tentang tu. Okey. Jadi 1641 Sultan Jalil telah mengangkat Raja Bajau. Raja Bajau iaitu putera Sultan almarhum Sultan Abdullah Muayyad Shah ataupun marhum Tambelan nama dia. Dia mengangkat tu masa tu umur dia baru dalam 20 tahun lah lebih, muda lagi lah. Jadi yang tuan muda. Dan bersemayam dia pergi Pahang, dia hantar adik dia pergi Pahang. Nampak Jadi maknanya masa Raja Abdul Jalil ataupun Raja Bujang menjadi Sultan Johor tu, dia lantik adinda dia, okey. Anak almarhum Sultan Abdullah Muayyad Shah ni jadi yang tuan muda pergi ke Pahang. Jadi nampaklah maknanya Sultan Abdul Jalil ataupun Raja Bujang memerintah, dia macam agung lah, dia tuan agung. Dia jadi sultan kepada Johor, Pahang, Lingga, Riau, Bengkalis sebagai Kampar bagai itulah. Okey. Dan adinda dia dihantar pergi Pahang menjadi yang tuan muda di Pahang. Sebab Pahang ni kira negeri yang besar negeri besar Pahang ni. Jadi hantar Raja Bajau pergi sana Jadi yang tuan muda bersemayam dan merintah di negeri Pahang. Dan pada masa tu ditetapkanlah Raja Bajau sebagai bakal Sultan Johor Pahang. Tu memang dia dah katalah nanti bila dia meninggal, Raja Bajau akan jadi Sultan Johor Pahang. Itu kalau Long dah ceritakan dalam Kesultanan Johor. Sebab apa? Dalam menceritakan Kesultanan Pahang ni kan, kita tak dapat lagi menceritakan Kesultanan Johor. Sebab apa? Selepas Sultan Abdul Ghafur mangkat, darah keturunan tu tak ada tau. Bukan tak ada, maknanya dah yalah, anak dia Raja Abdullah mesti kena bunuh. Dan adinda dia ni yang dipanggil Raja tak tahu nama ni kan, masa tu dia merintah Pahang juga, tapi dia belah utara, mengala-mengala ke Kelantan sana. Tapi tak tahu siapa. Tapi tak lama lah, sebab apa dia, yalah semua orang tak suka dia. Jadi kalau pada tahun yang sama tu, kalau tahun 1615 tu, tengok kalau tahun 16 tu masa Raja Bujang menjadi sultan ataupun raja di Pahang, dia menjadi raja di Pahang ni. Dalam masa yang sama juga, anak raja yang anak Sultan Abdul Ghafur yang kita tak tahu nama ni pun merintah juga. Dia merintah juga. Jadi dia dengan Raja Bujang perintah daripada Pekan, Kuantan bagi tu kan. Jadi yang anak raja tak nama tu, dia merintah ke atas sikit. Apa berlaku kita tak tahu. Sama ada mereka berperang ke, mereka bermusuhan ke, ataupun mereka masing kau tempat kau, aku tempat aku ke, kita tak tahu. Sebab tak ada catatan dalam sejarah. Yang paling heran tu, nama dia pun tak tercatat dalam sejarah. Kenapakah nama dia tak tercatat dalam sejarah? Adakah nama tu saja dihilangkan sebab tak nak, mungkin malu kerana anak raja bunuh bapa sendiri, atau macam mana? Wallahu alam. Dan kita paling tertanya-tanya juga, anak raja yang membunuh bapa dia ni dan juga membunuh abang dia tu, Raja Abdullah tu, abang dia, bapa dia Sultan Abdul Ghafur,
takkan tak ada anak. Kan? Mesti dia ada anak. Raja-raja dulu, anak lelaki dia kalau umur 15 tahun tu dah kahwin dah. Umur 15 tahun tu dah gatal nak kahwin dah. Lepas saja kata orang ni pas sunatnya kan, lepas akhir balik nak kahwin dah, tak lain dah. Jadi Pak Long fikir takkan tak ada anak keturunan dia. Jadi mana pergi keturunan dia sekarang ni, wallahu alam, kita tak tahu. Mereka yang keturunan tu mungkin tahulah siapa dia orang kan. Tapi kita tak tahu, dalam sejarah tak ada. Seolah-olah macam saja dia sengaja dipadamkan nama dia dalam sejarah. Sebab dalam Bustanul Salatin tak ada, sejarah Pahang lain tak ada, tak tahulah kalau apa ni, kabar-kabar Pahang tahu apa ni, siapa dia. Wallahu alam, kita tak tahu. Itu keluarga dia orang. Ini kisah lama. Kisah yang berlaku lebih kurang 400-500 tahun silam. Tak ada apa lah kan Okey, sambung balik. Pendeknya, dari tahun 1614, iaitu sejak mangkat Sultan Abdul Ghafur Pahang ni, marhum Pahang ni, hingga 1641, berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan yang dihadapi oleh penduduk negeri Pahang. Kesian tau. Ya. Apa taknya? Diserang oleh Aceh, Johor, Portugis, Belanda menyerang diorang. Kesian orang Pahang masa tu tau. Daripada tahun 1614 sampai 1641 tu. Lepas tu Raja sendiri yang pernah memerintah Pahang pun menyerang Pahang. Raja Bujang, dia pernah memerintah Pahang kan. Lepas tu dia sendiri serang. Raja serang negeri dia sendiri. Ya. Jadi kesian tu Pahang ni. Ramai rakyat Pahang yang terbunuh, ada yang kena tawan. Kena tawan tu, kalau masa Aceh menyerang tu, dia kena tawan bawa balik ke Aceh. Kalau Johor tu macam tu lah, bawa balik ke Johor. Kesian dia. Okey. Tapi seorang, macam dia kata lah, walaupun macam tu, seorang daripada putera Pahang ni, anak Raja Ahmad tu kan, yang Raja Mural tu, kesudahannya jadi Raja Aceh bernama Iskandar Sani, dan juga seorang keturunan Raja Pahang ni, kerabat Pahang ni, puteri dari Raja Pahang ni kahwin dengan putera dari Perak, dan anak dia kesudahannya jadi Sultan Muzaffar Shah yang kedua, Sultan Perak yang ke-10. Jadi mana-mana pergi adalah Pahang punya baka ada di situ lah. Sejak Pahang diperintah oleh Yang Tuan Muda Raja Bajau, okey, hasil-hasil dagangan dari negeri Pahang telah dibawa dan diperniagakan di Johor. Jadi Raja Bajau dia kontrol. Kalau sebelum ni kan, masa zaman Sultan Abdul Ghafur, hasil-hasil Pahang tu buat ke Melaka. Banyak dia hantar ke Melaka. Dia baik dengan Belanda tu kan. Pergi ke Melaka. Sebelum tu dengan Portugis, dia baik dengan Portugis pun juga pergi ke Melaka. Jadi sekarang ni bila Raja Bajau jadi Yang Tuan Muda Pahang, dia pandai. Dia kata, okey, segala hasil-hasil mahsul negeri Pahang ni, emas, apa lagi, kayu cendana, macam-macam kayu kayan kan, semua kalau nak berniaga, bawa pergi ke Johor. Dia pandai. Jadi maknanya masa tu kita tahulah yang Belanda dah tak boleh buat apa sudah. Ya? Sebab Raja Bajau dah kontrol pemerintahan kat situ. Dan juga perniagaan di negeri Pahang tu dia yang kontrol. Dia kata semua pergi ke Johor. Dan ataupun kalau tak Johor, daripada Johor tu boleh pergi ke tempat negeri yang di bawah pemerintahan dia. Kat mana? Boleh pergi ke Palembang, boleh ke Jambi, boleh. Nak berniaga ke Belanda boleh, tapi melalui Johor juga dulu. Nak pergi ke Betawi dan Melaka boleh, tapi daripada Johor dulu. Dia kontrol macam tu lah ya. Tapi lama kelamaan macam kita nampak lah kan nanti macam mana bijaknya, liciknya Belanda ni kan. Dia pandailah mempengaruhi kata orang ni jalan perdagangan tu. Lama kelamaan pergi juga ke Melaka. Okey, nanti kita tengok macam mana Tahun 1663, Raja Muda Bajau yang dikatakan bakal Sultan Johor ni, yang sedang memerintah Pahang tu, telah ditunangkan dengan seorang puteri anak Raja Jambi tau. Dia telah tunangkan. Tak tahulah masa tu Sultan Abdul Jalil tahu tidak yang adinda dia ni ditunangkan dengan puteri Raja Jambi. Bila tiba dekat hari perkahwinan, Sultan Abdul Jalil Shah ketika dapat tahu, dia tak setuju. Raja Bajau kahwin dengan anak Raja Jambi, tak setuju. Jadi dia kata putuskan tunang tu. Dah dekat nak kahwin ni.
Tiba-tiba Sultan Abdul Jalil masuk campur, dia kata boleh. Jadi Raja Bajau tak ada kata apalah, sebab itu abang dia ke pangkat abang ke pak saudara dia kan. Yang lain pun dia ni yang tuan muda, kena ikut cakap yang tuan besar Raja Sultan kan. Terpaksa lah ikut. Jadi pertunangan tu diputuskan. Jadi malulah orang Jambi kan, Sultan Jambi kan. Masa tu masa pertunangan tu diputuskan, Sultan Jambi tak tahu apa-apa tu, tak dengar tak dengar cerita pun. Jadi bila dekat masa pertunang tanda perkahwinan tu, dia hantarlah utusan mempersilakan yang tuan muda Raja Bajau tu kan datang yang Pemerintah Pahang tu datang ke Jambi untuk kahwin. Dia tak tahu yang Sultan Jalil dah putuskan. Dia cakap dengan Raja Bajau, dah tak boleh. Engkau kena putuskan. Agaknya Raja Bajau tu pula, bila Raja Sultan Jalil suruh putuskan, dia tak beritahu pada Jambi, dia diam je. Okeylah, tak boleh kahwin, tak apa. Tapi dia tak bagi tahu pada Jambi, Raja Jambi. Jadi bila tiba masa dia, Raja Jambi pun hantarlah utusan, okey nak bawa balik nak bawa Raja Bajau ni pergi ke Jambi untuk dikahwinkan. Sampai tu kan, Raja Bajau tak jawab penutusan tu. Jadi Raja Jambi tahu rupanya Raja Bajau telah memutuskan pertunangan. Jadi peganglah dia. Ni bermusuhan lah. Macam Pak Lu kata dulu lah, kalau peperangan ni kan, selalunya tu lah pasal perempuan lah. Selalunya nak rebutkan anak orang, nak rebutkan bini orang ke kan, nak rebut tunang orang. Yang ni tak. Yang ni kau putuskan tunang. Jadi apabila Raja Bajau dengar kan, Raja Jambi nak menyerang, dah menghantar angkatan perang nak menyerang Johor, Raja Bajau pun hantar utusan lah ke Jambi. Dia bagi tahulah kepada Raja Jambi, dia kata sebabnya. Jadi Raja Bajau fikir, dia kena bagi tahulah yang sebenarnya. Aku tak patut mendiamkan diri saja. Patut aku beritahu. Bila dah dengar Jambi dah siap angkatan tentera perang, nak pergi perang kan, barulah nak pergi. Dia panik, dia kelang kabut, baru nak bagi tahulah. Dia bagi tahu dia hantar utusan ke Jambi lah. Bagi tahu apa sebabnya dia menolak ataupun memutuskan pertunangan. Dia beritahu lah, sebenarnya bukan dia yang memutuskan, abang dia atau mungkin kekanda dia, Sultan Sultan Abdul Jalil Sultan Abdul Jalil III. Sultan Abdul Jalil yang suruh, yang putuskan kata. Jadi masa dia pergi nak beritahu tu, dia diiringi, masa utusan dia nak beritahu tu, dia diiringi oleh angkatan perang Johor juga tu. Sebab Johor pergi dulu. Kalau misalnya kata betul Jambi nak serang Johor, dia berperang kat Jambi. Jadi masa tu Panglima besar ataupun Laksamana besar Johor ni yang berpengaruh ni adalah Tun Abdul Jamil. Dia ni cukup berpengaruh. Tun Abdul Jamil ni dengan Raja Abdullah ni, tak silap saya mertua, pak mentua. Jadi dia ni cukup berpengaruh. Dia yang bawa, dia bawa lah angkatan dia pergi ke Jambi. Dia tunggu sana lah. Jadi kalau betul-betul Jambi nak serang, dia perang lah. Jadi utusan Raja Muda Bajau tu pun sampailah ke Jambi, dan dia berteranglah pada Raja Jambi keadaan sebenarnya. Raja Jambi kenapa tak datang melangsungkan perkahwinan? Kerana dia kata Sultan Abdul Jalil tak menyetujui perkahwinan tu. Okey. Tapi sebenarnya kan, Raja Bajau ni dia dah ada bini. Okey. Bini dia pun anak kepada Laksamana Jamil. Laksamana Jamil ni dia semua dia ambil. Dia sapu semua. Maknanya dia masa tu tahun 1640-an ni, orang yang paling berkuasa sekali masa tu yang berjaya mempengaruhi sultan adalah Laksamana Abdul Jamil. Sezaman dengan dia tu adalah Tun Abdul Majid, Habib Abdul Majid Padang Sarjana, Bendahara Seri Maharaja. Dia memang bengang dengan Laksamana Abdul Jamil ni. Laksamana Abdul Jamil ni diberi gelaran Paduka Raja. Paduka Raja tu adalah gelaran kepada bendahara tau. Tapi dia Laksamana dapat. Itu yang
Bendahara Abdul Majid Pegang. Memang Laksmana Abdul Jamil ni dia sedang dalam proses nak mempengaruhi Kesultanan Johor. Nampak? Azul Misal, selamat datang Azul. Jadi dia nak pengaruhi. Jadi barulah terbongkar rupanya kenapa Sultan Abdul Jalil memutuskan pertunangan antara Raja Bajau dengan anak Raja Jambi itu. Pertama, kenapa? Dia telah disuruh ataupun dihasut ataupun dipaksa lah kot oleh Laksmana Paduka Raja Abdul Jamil untuk memutuskannya. Sebab apa? Tuanku kahwin dengan anak saya juga. Raja Bajau tu pun kahwin dengan anak saya juga. Aku tak rela anak aku dimadukan. Agaknya masa Raja Bajau mula-mula itu kan menerima peminangan proses katakan peminangan atau pertunangan dengan anak Jambi tu, mestilah bini dia yang anak Laksmana Abdul Jamil tak setuju. Mesti meraung-raung lah, merayan ada kan. Jadi dia mengadu lah bapak dia. Bapak dia masa tu Paduka Raja Laksmana Abdul Jamil. Berpengaruh Sultan dengan cakap dia. Jadi besar kemungkinan Laksmana Abdul Jamil ni pergi jumpa bapak dia, bapak dia pula pergi jumpa Sultan. Cakap, tuanku, anak saya tak suka dimadukan. Agaknya macam tu lah. Jadi itu yang Sultan Abdul Jalil tu dia kata, okey, putuskan. Itulah cerita dia. Jadi tak dapat dilangsungkan. Sebab apa masa tu memang Tun Abdul Jamil ni memang pembesar yang paling berpengaruh. Sampai bendahara Habib Abdul Majid Padang Saujana pun tak boleh buat apa. Itu yang sebenarnya dalam sejarah Johor tengok kita saksikan pertelingkahan ataupun antara Laksmana Paduka Raja Abdul Jamil dengan Bendahara Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid Padang Saujana. Dia perang, dia lawan. Berlaku peperangan. Masa berlaku perangan tu sampailah akhirnya Laksmana Abdul Jamil dia tak tahan dengan asakan Bendahara Seri Maharaja Habib Abdul Majid ni. Sebab apa Seri Bendahara Abdul Majid ni dia Johor, dia kontrol Johor. Abdul Jamil ni dia tergegeh, dia Laksmana. Kalau ikutkan dari segi kekuatan ketenteraan tu, bendahara dia banyak. Cuma Laksmana Abdul Jamil ni dia berjaya mempengaruhi Sultan sebab dia ni bapa mentua pada Sultan dan juga bapa mentua pada Raja Bajau yang tuan muda di Pahang tu. Jadi dia pengaruh dia segitulah. Tapi kalau dari segi kekuatan ketenteraan, memanglah Bendahara Abdul Majid lagi power, lagi kuat. Ini tu berlaku peperangan tadi tu. Okey, kita baca lagi dia tu . Pada bulan Mei 1673, Angkatan Perang Jambi mengandungi 75 buah perahu perang telah datang menyerang Johor. Dia tak puas hati. Kira malulah. Sultan malulah. Kau bayangkan, dah eloklah anak kau nak kahwinkan dengan yang tuan muda Raja Bajau, tiba-tiba kena putuskan. Malulah, mana tak air muka kan. Dulu-dulu kalau perkara macam ni berlaku, jawapan tak ada lain, perang aja. Jadi Jambi mengumpulkan bala tentera dia, pergilah menyerang Johor pada bulan Mei pada tahun 1673 tu. Dia pergi menyerang sampai ke Johor. Setelah menyerang dan mengalahkan Johor, kalah Angkatan Johor ni. Angkatan Jambi mudik lagi ke hulu, serang Batu Sawah, tempat sembahyang Sultan Abdul Jalil Shah III ni, iaitu Raja Bujang. Raja Abdul Jalil dengan beberapa orang pembesar-besar dia berundur meninggalkan Johor, lari ke Pahang. Lalu duduk situ, duduk bersama dengan adinda dia yang tuan muda Raja Bajau. Nampak? Jadi bulan Disember 1674, sebuah angkatan perahu yang diketuai oleh Datuk Seri Naradiraja Johor telah menyerang perahu dua orang kepala perompak laut yang terkenal jahat di Jambi. Ini dia retaliate semula lah. Seorang daripada ketua perompak tu dapat ditangkap oleh orang Johor dan diserahkan kepada Sultan Abdul Jalil.
yang bersemayam di Pahang tu. Masa tu Pahang, Raja dah lari ke Pahang tu Bendara Abdul Majid pula tahu ada. Mungkin dia ada di Johor ataupun ikut lagi Pahang, wallahualam. Dia tak cerita sendiri. Yang ceritakan semua sultan yang lagi ke Pahang. Laksamana Tun Jamil ikut sultan ya. Dia pergi. Kutub Empat tu telah dibunuh dengan cara yang sangat ngeri. Kaki tangannya dia potong, tulang belakangnya dibelah di lumbungan garam. Zalim tu ya. Lepas tu dia apalah dia untuk sebagai protes lah, maknanya kau Jambi serang Johor ni dia, kami dapat tangkap orang kau ni, kami buat tunjuk macam tu lah. Apa lagi masa tu berlaku dalam tahun tu juga Laksamana Tun Jamil dan Tuan Muda Bajau telah pergi menyerang dan membinasakan kampung-kampung di negeri Jambi. Dia pergi menyerang Jambi, maknanya dia attack semula. Mungkin masa tu masa mula Jambi, orang Jambi datang menyerang tu, mungkin orang Johor tak berapa nak bersedia kan. Jadi itu yang tewas. Itu sampai Sultan Abdul Jalil lari sampai ke Pahang. Sekarang ni dah kumpul kekuatan ni semula. Tun Laksamana Tun Abdul Jamil atau Paduka Raja Laksamana Tun Abdul Jamil bersama dengan Raja Bajau yang Tuan Muda Pahang, dia pergi menyerang Jambi. Okey. Pada tahun 1676, yang Tuan Muda Raja Bajau dan putera almarhum, iaitu putera almarhum Sultan Abdullah Muayyad Shah ni, dia dah jadi pemerintah di Pahang. Okey. Masa tu umur dia dah 56 tahun lah. Dan dah ada putera dia nama dia Raja Ibrahim. Dan yang Tuan Muda Pahang ni, Raja Bajau ni, meninggal dunia pada tahun 1676. 1676 dia meninggal umur dia 56 tahun. Lebih kurang setahun setengah selepas mangkat yang Tuan Muda Bajau, pada 22 bulan November 1677, Sultan Abdul Jalil, iaitu Raja Bujang, Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga, Raja Bujang yang bersemayam di Pahang pun telah mangkat juga. Sultan Abdul Jalil ni kan, selepas dia diserang oleh Jambi, dia lari ke Pahang, dia tak balik ke Johor lah. Jadi maknanya Johor masa tu, yang memerintah Johor tu bendara lah, bagi Palong lah, bendara Habib Abdul Majid punya clan lah, punya family yang memerintah masa tu Jadi dia mangkat di Pahang. Dia tak ada meninggalkan putera mana, jadi naiklah anak Raja Bajau menjadi sultan Jadi pada tahun 1677 Raja Ibrahim putera almarhum yang Tuan Muda Raja Bajau Raja Bajau telah naik menjadi sultan. Dia naik jadi sultan Johor, Pahang, Riau, Lingga, Kampar, semua tu lah. Dia memerintah dan dia jadi sultan. Jadi kalau kita tengok Raja Ibrahim ni, dia kalau dia jadi kat Pahang tu, dia sultan yang ke-18. Kalau tengok catatan Pak Long ni, macam Sultan Abdul Jalil tu, dia Sultan Abdul Jalil yang ketiga, dia menjadi Raja Johor Pahang, menjadi Raja Pahang, Sultan yang ke-16. Lepas tu Raja Bajau yang ke-17, apabila meninggal, ke-17 naik Dan lepas tu Raja Ibrahim ni ataupun Sultan Ibrahim Shah ni, dia ni adalah anak kepada yang Tuan Muda Raja Bajau. Okey. Yang isteri dia adalah anak Laksamana Tun Abdul Jamil. Jadi Raja Ibrahim ni, atuk dia adalah Laksamana Tun Abdul Jamil. Nampak itu. Dari situlah jadi Raja Ibrahim pula naik. Bila Raja Ibrahim naik pada tahun 1677, dia bersemayam di Pahang lagi masa tu. Tapi dia pakai title dia Raja Johor Pahang lah. Okey. Lepas tu 1678 dia pindah ke Riau. Dan dalam sejarah ni kan, ni yang buat Palu confused tau dalam sejarah ni Perak, Pahang, Selangor, Sembilan, Johor, kalau ikutkan daripada Sultan Melaka. Ya betul Him, betul. Semua Sultan Melaka. Ni Pak Long cerita ni kisah apa ni? Kisah Kesultanan Pahang yang darah dia, jurai keturunan dia naik sampai Sultan Melaka. Sampai yang Sultan Melaka, anak Sultan Melaka ada Sultan Mansur Shah,
Sultan Muhammad Shah yang menjadi Raja Sultan Pahang pertama. Okey, jadi Sultan Ibrahim ni paling ada sedikit kemuskilan lah. Tak tahu lah kalau kawan-kawan boleh jawab kemuskilan Pak Long lah. Kita tahu bapa dia Raja Bajau kahwin dengan anak Laksamana Tun Jamil. Okey, jadi maknanya Laksamana Tun Jamil ni adalah bapa mertua kepada Raja Bajau. Begitu juga dengan Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil pun dia kahwin juga dengan anak Laksamana Paduka Raja Tun Abdul Jamil. Okey. Anak kepada Raja Bajau ni, yakni Sultan Ibrahim ni, ada mak dia adalah anak kepada Laksamana Tun Abdul Jamil. Jadi Tun Abdul Jamil tu atuk dia. Sekarang ni dalam sejarah ni kan dia mengatakan Sultan Ibrahim ni kan dia kahwin Sultan Ibrahim ni dia kahwin dengan anak Laksamana Tun Abdul Jamil juga. Okey, kalau fikir mungkinlah sebab dia banyak bini. Boleh ke atuk dia kira macam pangkat mak saudara tau. Sebab apa ni, dia kahwin dengan anak Laksamana Tun Abdul Jamil. Mungkinlah anak anak Laksamana Tun Jamil tu berlainan ibu lah dengan ibu dia. Mungkin Laksamana Tun Jamil kan dulu kan banyak ni, banyak bini kan, banyak kata orang ni hamba kan. Jadi dia kahwin lah. Mungkin kahwin cerai. Jadi mungkin mak dia Sultan Ibrahim ni mak dia tu walaupun dia anak Laksamana Tun Abdul Jamil, mungkin dia mak yang lain. Jadi dikatakan Sultan Ibrahim ni kahwin dengan anak Laksamana Abdul Jamil tu, maknanya ni anak dengan mak yang lain lah kot. Boleh ke dalam Islam? Tu aku nak tanya. Siapa yang pandai lah, yang mana pandai kat sini. Pak Long pun tak sure. Bukan adik-beradik mak dia. Bukan, tak ada kena-mena dengan mak dia. Pak Long yakin ni tak ada kena-mena. Sebab apa ini tak ada kena-mena dengan mak dia. Bukan adik-beradik mak dia. Cuma yang dia kahwin ni adalah anak Laksamana Abdul Jamil dengan perempuan lain. Tak satu mak dengan mak dia. Boleh Sebelaya tak boleh. Okey, terima kasih. Jadi bolehlah. Maknanya sekarang ni kan 3 raja, Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga pun jadi menantu kepada Laksamana Abdul Jamil. Yang tuan muda iaitu Raja Bajau pun jadi menantu kepada Abdul Jamil. Anak yang tuan muda Bajau ni, Raja Ibrahim ataupun Sultan Ibrahim ni, yang menjadi Sultan Pahang yang ke-18 ni kan, kahwin juga dengan anak Laksamana Abdul Jamil. Bayangkan. Itu yang Bendahara Abdul Majid Manggeram tu. Dan dia berperang tu sampai dia halau lah. Kalau tak silap Pak Long, Laksamana Tun Abdul Jamil ni dia diserang, berperang, akhirnya dia lari sampai ke Terengganu tu. Dan kalau tak silap Pak Long, betulkan kalau salah, dia dapat dibunuh kat sana lah. Mati kat sana. Oleh angkatan Laksamana, angkatan Bendahara Habib Abdul Majid Padang Sarjana ni. Okey. Cerita dia Jadi tengok lagi apa berlaku Terima kasih yang kawan teruskan tap-tap like. Pada tahun 1678, Laksamana Tun Abdul Jamil yang diam di Riau telah mempersilakan Sultan Ibrahim pindah dari Pahang dan bersemayam ke Riau pula. Daripada Pahang. So apa? Bagi dia empire ni besar, Johor, Riau, Pahang kan. Jadi dia cari satu tempat lah. Jadi dia ajak lah pindah ke Riau. Kenapa? Ada sebab dia. Sebabnya Sultan Ibrahim Shah ni kan menantu pada Laksamana Abdul Jamil. Dan Laksamana Paduka Raja Abdul Jamil ni dia nakkan Sultan dekat dengan dia. Dia tak mau dekat dengan Bendahara Abdul Majid. Masa ni pada tahun 1678 ni Laksamana Paduka Raja Abdul Jamil masih hidup lagi Dia belum berperang sangat lagi dengan
Bendahara Habib Abdul Majid ni. Dia cuma kira tak boleh pandang lah, tak boleh tak beritahu siapa lah maknanya. Cannot see eye to eye lah kata orang putih ni kan. Kata orang ni retak nanti belah je ni, nak bergaduh ni. Jadi Laksamana Jamil pandai. Kalau aku biarkan menantu aku ni Sultan Ibrahim ni duduk kat Pahang, nanti dia akan dikuasai oleh Bendahara Habib Abdul Majid. Jadi baik aku bawa dia balik ke Riau. Itu yang pada tahun 1628 tu dia menjemput Sultan Ibrahim pergi bersemayam ke Riau. Okey, macam belum kata dah, seorang daripada isteri-isteri baginda, maknanya kan Sultan Ibrahim ni ada banyak isteri tau, banyak bini. Salah seorang pada isteri-isteri baginda tu adalah anak Laksamana Paduka Raja Tun Abdul Jamil. Ya. Jadi Bendahara Johor betul, masa tu dia tak mau Tun Abdul Jamil ni, dia tak mau Sultan rapat ataupun dekat ataupun dipengaruhi oleh Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Seri Maharaja tu dia ajak, okey main kita pindah kau ni ke Riau. Okey, 16 Februari pada 16 Februari 1685 Sultan Ibrahim telah mangkat di Riau dan dia digelar marhum bongsu. Putera almarhum dengan isteri dan anaknya Tun Abdul Jamil, tengok Tun Jamil kontrol kat situ, darah dia yang bernama Raja Mahmud diangkat menjadi sultan. Nampak? Raja Mahmud diangkat menjadi sultan. Sultan Mahmud Shah. Nampak? Sekarang ni kan ada berapa raja dah Abdul Jamil kontrol. Bermula pada Sultan Abdul Jamil yang ketiga, lepas tu yang Tuan Muda Pahang, Raja Bajau, lepas tu Sultan Ibrahim Shah pun dia kontrol. Nampak? Dan kita nampak masa Sultan Ibrahim Shah ni mangkat pada tahun 1685, putera baginda yang mak dia tu adalah puteri kepada Laksamana Tun Abdul Jamil menjadi raja, Sultan Mahmud Shah. Korang perhatikan ni yang orang kata orang dendam tak sudah ni ya. Kawan-kawan Palung suka cerita pasal dendam tak sudah, perhatikan ya. Macam mana sesuatu pertelingkahan tu berlaku. Daripada atuk nenek lagi dah berlaku dah. Sebab apa? Masa zaman Bendahara Abdul Majid hidup dan zaman Laksamana Tun Jamil hidup, mereka berdua ni bermusuhan. Okey? Mereka bermusuhan. Dan masa tu Laksamana Abdul Jamil, Paduka Raja Abdul Jamil ni, dia telah berjaya menguasai Sultan Johor yang ketiga, Sultan Abdul Jalil ketiga, okey, Sultan Johor Johor Pahang yang ke-18, yang ke-16 ni, dan juga dia menguasai dia macam mana? Dia jadi bapa mentua sultan. Lepas tu tak cukup tu, dia juga jadi bapa mentua pada Raja Bajau yang Tuan Muda. Tak cukup dengan tu, dia jadi bapa mentua pada Sultan Ibrahim, Sultan Johor Pahang yang ke-18. Nampak? Jadi masa tu kita nampak lah, kita nampak lah bahawa keluarga Bendahara Abdul Majid ni macam dipinggirkan. Di situ dah timbul dendam. Dan apabila Sultan Ibrahim mangkat, okey, anak dia Sultan Mahmud Shah kedua naik. Ingat ya, Sultan Mahmud Shah ni, inilah Sultan Mahmud mangkat di Julang tu. Jadi kau boleh baca tak? Kalau Pak Long lah, Pak Long baca sejarah ni, Pak Long bukan menuduh baca sejarah kan nampak, memang ini adalah kata orang ni dendam tak sudah. Dendam keluarga Bendahara dengan dendam keluarga Laksamana Tun Abdul Jamil. Kita nampak logik dia, kenapa Sultan Mahmud Shah dibunuh. Dan kita nampak pula siapa yang dikambing hitamkan. Megat Sri Ramai dikambing hitamkan, betul tak? Dan Pak Long rasa masa Sultan Mahmud Shah naik ni kan, dan selepas tu kita tengok apa yang ditulis oleh Cikgu Bujung Kadi. Dia kata pada 16 Februari 1685 Sultan Ibrahim Shah, Sultan Johor Pahang telah mangkat di Riau dan digelar marhum bongsu. Okey. Ada satu cerita mengatakan masa tu Sultan Ibrahim nak balik ke Johor tau.
nak bersemayam di Johor. Sebab dia nampak dia kena dekat di Tanah Besar. Tetapi isteri dia tak setuju, terutamanya isteri dia yang daripada anak Sultan Jamil ni. Ini ada orang mengatakan kemungkinan Sultan Ibrahim tu diracun. Diracun oleh siapa? Dia kata ini maklum kan dulu ni orang cerita lah kan. Diracun sebab apa? Salah seorang daripada keluarga dia tak setuju nak balik ke sana. Nak balik ke Johor. Dia nak duduk situ juga di Riau juga. Mungkin bagi dia orang di Riau tu tempat yang selamat. Macam Laksmana Abdul Jamil kan, dia rasa dia tempat selamat. Itu yang diajak Sultan Ibrahim datang ke Riau. Tujuan pertama datang ke Riau tu sebab biar Sultan Ibrahim dekat dan senang dia nak pengaruh Sultan Ibrahim. Dan kita nampak putera almarhum, isteri dia dengan anak Tun Jamil Paduka Raja yang bernama Raja Mahmud telah diangkat jadi Sultan Johor. Bergelar Sultan Mahmud Shah yang kedua. Okey. Bersemayam di Riau juga masa tu. Oleh sebab Sultan Mahmud masa tu masih budak lagi, baru berumur lebih kurang 10 tahun, bonda baginda lah memangku kerajaan. Nampak? Bonda dia memangku kerajaan. Siapa bonda dia tu? Bonda dia tu adalah puteri kepada Laksmana Abdul Jamil Paduka Raja. Lagilah klan bendahara marah kan. Sepatutnya bendahara yang ni naik. Ya, dia perlambangan tak sudah. Jadi ni dendam lah ni. Bayangkan kau pandai-pandai aje. Okey, pertama kita tanya, semasa Sultan Ibrahim angkat, adakah bendahara Sri Maharaja Tuan Habib Abdul Majid ataupun yalah, kalau dia tak ada, bendahara yang sebelum tu datang dia panggil sesama untuk menabarkan raja. Ada ke tidak? Okey. Sultan Mahmud Shah masa tu masih kecil, dia umur 10 tahun. Kalau kita ikut ranking kan, kita ikut siapa yang layak memangku? Bendahara yang layak mangku. Ataupun pak saudara dia ke apa ke? Macam kita kisah macam Sultan Raja Ibrahim ataupun Sultan Abu Syahid, adik-beradik dengan Sultan Muzaffar Shah, Raja Kasim kan. Masa Abu Syahid masa Sultan Muzaffar Shah masa Sultan Muhammad Shah meninggal, bendahara telah mengambil Abu Syahid ataupun Raja Ibrahim naik jadi Sultan Melaka kan. Tapi masa tu dia masih kecil lagi, dengan persetujuan bendahara, raja sepupu mak dia Raja Rokan, sebab Raja Rokan mangku. Sama juga dengan kes Raja Sultan Ibrahim ni. Sultan Mahmud kecil lagi. Dan dekat sini dia katakan mak dia memangku. Adakah pelantikan mak dia sebagai pemangku raja tu dia persetujui ataupun direstui oleh pembesar-pembesar lain? Adakah kerana daripada pengaruh atau Laksmana Abdul Jamil, kalau dia hidup macam tu kan, yang benda tu nak berlaku, yang bonda kepada Sultan Mahmud ni jadi memangku, tu tak tahu. Cuma di sini kata oleh sebab Sultan Mahmud Shah tu masih budak lagi, dia kata kan, baru berumur 10 tahun, bonda baginda lah mangku kerajaan. Tetapi orang yang sebenarnya berkuasa, tengok orang yang sebenarnya berkuasa dalam pemerintahan Johor Pahang masa tu adalah Nanda Baginda Tun Abdul Jamil, Paduka Raja, dan beliau tidak digemari oleh orang besar Johor. Yelah, kau Laksmana, kalau ikut title, ikut ranking, raja tampuk atas, bawah raja tu lah bendahara, lepas tu Temenggung, okey, lepas tu penghulu bendahari, lepas tu pula Laksmana. Tiba-tiba sekarang Laksmana naik, mengingat tak bengang. Inilah dendam. Ini yang membuatkan dendam bendahara, keluarga bendahara ni. Itu yang kesudahannya. Bila Sultan Mahmud Shah kan dia naik gaji umur 10 tahun. Jadi dah tak, bendahara ni dah tak ada nak malu alah lagi dah. Okey. Masa tu yang berlaku peperangan antara Bendahara Abdul Majid dengan Laksmana Abdul Jamil. Dia tak ada malu alah lagi. Kalau dulu mungkin masa zaman Sultan Ibrahim tu dia malu alah lagi lah. Sultan Ibrahim ni dah dewasa dah semua kan, dia kena hormat macam mana pun kita kena hormat sultan. Tapi sekarang ni kau dah kecil, lepas tu mak kau pula mangku. Walaupun mak kau mangku, padahal yang berkuasa masa tu adalah Abdul Jamil, Laksmana Abdul Jamil. Melampau lah ni.
Engkau berapa level kau naik tu? Engkau atas tu, atas sekali tu bendahara. Lepas tu Temenggung. Engkau Laksamana. 3 level kau tu naik atas. Siapa yang tak marah? Kalau Pak Long pun marah. Kalau korang marah tak? Kalau korang jadi bendahara, tiba-tiba Laksamana yang berkuasa mentah negara. Orang mana yang tak marah? Semua marah. Dan pemusaha-pemusaha Johor tak suka. Nampak? Jadi itu yang berlakunya peperangan tu. 3 tahun selepas tu, maknanya masa tu Sultan Mahmud Shah umur 13 tahun. Pada tahun 1668, orang-orang besar Johor yang diketuai oleh Bandara Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid, yang memusuhi Tun Mujamil tu terperang. Dan dapat menghalau Paduka Raja keluar pada Riau. Dia serang keluar pada Riau. Serang kejar sampai ke Terengganu. Dengan cerita kat Terengganu tu dia mati bunuh. Yelah, memang ini bukan kes macam, yelah kes cemburu jugalah. Tapi ini kes benda tu kena letak pada tempatnya. Sultan mati, bendahara ada. Engkau Laksamana, engkau mana-mana apa hal? Engkau tak rujuk pun pada bendahara, engkau tak rujuk pada Temenggung. Ni engkau mana-mandai. Engkau pandai-pandai kau rantik anak anak engkau jadi mangku. Memang betul lah anak dia tu, puteri dia tu mak kepada Sultan Mahmud Shah. Tapi betul ke cara dia? Jadi tak boleh lah macam tu. Itu yang berlaku perang. Dia berperang kan. Dia dapat halau keluar pada Riau dan beliau telah lari ke Terengganu dan meninggal dunia Terengganu. Menurut sejarah dia kata dia kat sana tu mati terbunuh tu. Sejak itu kembalilah kuasa pentadbiran Johor dipegang oleh Bendahara Seri Maharaja. Bermula pada bila tu? Masa zaman Sultan Abu Jalil ketiga lagi tu, bendahara telah dipinggirkan. Bendahara telah dipinggirkan zaman Sultan Abdul Jalil, maknanya pada tahun 1623 lagi. Masa tu Bendahara Habib Abdul Majid dah dipinggirkan. Yang berkuasa masa tu apa? Yang berkuasa masa tu adalah Laksamana Abdul Jamil. Dia man behind the scene. Dia yang kontrol Sultan. Dia kontrol Sultan Abdul Jalil yang ketiga. Lepas tu dia kontrol Raja Bajau, yang Tuan Muda Pahang kan. Lepas tu dia kontrol Sultan Ibrahim. Lepas tu Sultan Ibrahim meninggal, cucu dia, okeylah cucu dia naik kan. Tapi yang paling tak boleh belah ni, kenapa pula anak dia anak dia naik. Sekarang ni persoalan. Sultan Ibrahim dia kata banyak bini. Paling yakin dalam banyak-banyak bini tu mesti ada yang gahara, anak gahara. Nampak tak? Macam puteri kepada anak kepada Laksamana Jamil ni, dia bukan consider gahara. Gahara ni mak dia tu ada layak menjadi permaisuri, mak dia tu ada keturunan raja betul. Macam kes Iskandar Sani kan, Iskandar Sani. Mak dia tu anak Mahkota Seri Alam betul. Anak raja betul. Dan sekarang ni persoalan ni sekarang ni, apabila emak kepada Sultan Mahmud Shah dilantik, adakah Sultan Mahmud Shah ni anak gahara? Tapi kalau ikut jurai keturunan tu memang ada jurai keturunan Melaka. Tapi the question now sekarang, Sultan Ibrahim ada anak lain lagi tak? Kita nak tahu, ada tak anak lain ni? Tak ada ke ni seorang-seorang satu-satunya anak dia? Bear in mind, kita perlu diingat seadanya bahawa setiap raja tu banyak bini dia. Dan misalnya kata ada 4 orang bini contoh kan. Salah seorang tu adalah puteri kepada Laksamana Jamil. Okey? Satu. Tun Jamil. Yalah dia adalah ada raja sikit tapi dah jauh kan. Yang 3 ni adakah ada anak tidak 3 ni? Dan yang 3 ni kan adakah diorang ni, salah seorang daripada diorang ni puteri pada raja yang layak menjadi permaisuri? Ada ke tidak? Sebab apa kita nampak masa Sultan Ibrahim Shah menjadi sultan ni, masa tu dia di bawah pengaruh Abdul Jamil, Laksamana Jamil. Jadi apa cakap kata Abdul Jamil sikut. Betul. Banyak isteri tapi dalam bab menurunkan dan menyandang pusaka tak ambil kira. Itu saya tanya tu Pak, cakap Pak An. Sultan Ibrahim ni contohlah ada 4 bini. Okey. Yang kita kenal pasti 4 bini dia adalah puteri kepada Laksamana Tun Jamil.
Yang tiga ni siapa? Adakah orang kebanyakan ataupun puteri raja? Contohlah puteri raja Jambi ke, Raja Kampar ke kan, Raja Perak ke. Raja mana lagi? Yang adalah ataupun sepupu-sepupu dia Johor ke, atau sepupu dia anak Raja Pahang ke. Itu sebabkan kedudukan Sultan Mahmud Shah pun, kalau nampak kan, kedudukan Sultan Mahmud Shah tu memang kira macam umpama telur di ujung tanduk, tunggu masa nak meletup aja. Geng-geng bendara memang tak setuju. Geng-geng bendara tunggu masa. Sebab apa? Bagi Pak Long lah kan. Kenapa geng bendara marah? Contohlah bagi Pak Long kan. Sebabnya Sultan Mahmud Shah tu cucu kepada Laksamana Jamil. Kan ada Perak, Pahang, Selangor kan. Takkan tak ada bini dia. Takkan tak ada puteri pada Perak ke, puteri pada Selangor ke kan. Jadi kan, kalau Pak Long jadi keluarga bendara kan, memang Pak Long marah. Sebab apa? Tunggu masa je. Sebab apa? Pak Long tahu walaupun kau raja, tapi kau ni adalah cucu kepada Laksamana Jamil. Kau punya atuk dulu, kau kontrol habis. Nama gelar dia, nama gelar apa Pak? Yang kontrol Sultan Abdul Jalil sampai ke Sultan Ibrahim ni dan sampai ke Sultan Mahmud Shah ni adalah Laksamana Abdul Jamil Paduka Raja. Untuk Sultan Abdul Jalil ni pun menantu dia. Ya, Mahmud Shah. Lepas tu Raja Bajau pun menantu dia juga. Raja Ibrahim pun menantu kepada Sultan Jamil. Dan Mahmud Shah ni adalah cucu Sultan Jamil. Moyang dia Haji Hafiz Billah kalau Sultan Selangor, tapi adik moyang Sultan Selangor darah Johor Lama. Tak salah. Jadi sekarang ni persoalan dia adakah anak memanglah dia anak sultan. Sekarang ni kita selalu Melayu ni, kita bila nak menjaga raja tu, kita tengok nasab ibu juga, bukan nasab bapak aja. Okey. Jadi misal kata bapak dia dah betul lah Sultan Ibrahim, tapi ibu dia, okey, dah tengok adik-beradik dia, berapa orang Sultan Ibrahim ada anak lelaki. Contohlah, misal kata Sultan Ibrahim ada 4 orang bini, okey, contohlah 4 ataupun 5, 6, mungkin kahwin cerai kan. Misal kata lah, taruhlah 6 bini lah, 2 cerai lah kan, satu mati kan. 6 ni kan ada anak lelaki ke tidak? Tengok, contohlah misal kata ada 6 anak lelaki termasuk Sultan Mahmud Shah. Okey, dengar ya. Sekarang ni kita kena tengok juga siapa anak gahara. Yang 6 orang ni anak gahara. Masuk anak gahara tu adalah anak daripada ibu dia keturunan raja yang layak menjadi permaisuri. Yang kita dapat kena pasti satu je, puteri ataupun anak kepada Laksamana Abdul Jamil Paduka Raja. Yang lain ni, nampak tak? Sekiranya kita ambil 4 lah kena bini kan, 4 kan. Yang tiga ni salah seorang tu memang keturunan gahara, anak gahara. Okey? Kau rasa dia nak diam diri ke? Kau rasa dia tak berdendam ke? Kau rasa dia tak berdendam ke? Jadi kan, dendam tak sudah dah lama. Jadi kalau tengok Sultan Mahmud Shah ni pun memang, apabila Sultan Mahmud Shah ni dilantik menjadi sultan tahun 1685 kan, memang ramai yang tak suka, memang ramai yang tak puas hati, termasuklah geng-geng bendara Abdul Majid. Memang tak puas hati punya. Sebab apa? Jelas dan terang Sultan Mahmud Shah ni, walaupun bapa dia tu Sultan Ibrahim, tetapi mak dia tu adalah anak kepada Laksamana Abdul Jamil Paduka Raja yang dimusuhi oleh bendahara bendahara Tun Abdul Majid Padang Habib Abdul Majid. Nampak? Jadi kita tak heran lah sampai masanya, sampai kata orang ni kan, apabila ajar dah sampai tu kan, Sultan Mahmud Shah mati dibunuh. Mati di kata orang ni mati di Julang kan. Dibunuh oleh siapa? Megat Seri Rama. Laksamana juga Megat Seri Rama. Jadi kan persoalan Pak Long kan, simple je. Adakah Sultan Mahmud Shah ni
Dia dibunuh memang kerana Megat Sri Rama tak puas hati yang Sultan Mahmud Shah membunuh isteri dia kerana lantaran sebiji nangka. Ataupun memang ada konspirasi untuk menjatuhkan untuk merampas kuasa. Dia nampak tak? Kalau tengok, kalau baca ulang-ulang, macam sasah ada konspirasi. Ya, seulas nangka. Okey, ada Palung baca, Sultan Mahmud Shah ni kata dia alim orang dia. Ada yang mengata nakal orang dia. Ada orang kata alim, dan ada orang kata pelik orang dia. Masa kejadian tu berlaku umur dia 20-an kan, 24 ke 24 kot. Dan ada pula mengatakan dia tak ada isteri. Yang tang ni tak logik bagi Palung. Anak raja apabila umur 15 tahun, 16, 17 tu, dah nak kahwin dah. Bapak dia akan cari bini juga. Dan dia pernah kata nak kahwin. Mesti dia nak kahwin. Pak Long yakin Sultan Mahmud Shah dah ada isteri. Pak Long yakin. Cuma sekarang ni, selepas kematian Tun Abdul Jamil ni, Sultan Mahmud Shah ni stand alone tau. Bendahara ni walaupun baik, tapi dalam hati dia kan tetap memandang kau adalah keturunan Laksana Jamil. Logik tak? Jadi dia create cerita lah, macam mana nak kata nak melaga-lagakan, kena cari kambing hitam lah. Itu Melayu style. Tapi kalau macam British tak, British lain. Dia cari kelemahan. Dia British menggunakan character assassination, membunuh karakter orang tu. Contoh macam mana British nak menguasai pentadbiran negeri Johor, ya, daripada Sultan Ibrahim. Dia cari, dia create story, create tomahan kan. Menampakkan Sultan Ibrahim Sultan lemah, Sultan yang boros, macam-macam lah. Tapi kalau kita orang Melayu ni, kita tak pakai, tak sampai macam tu. Tak mungkin itu dulu lah. Maaf ya, mungkin pun salah. Kalau dulu senang je. Nak lawan macam depan tak boleh. Okey, kita carilah buat cerita fitnah. Sekarang ni kan persoalannya kan, Sultan Mahmud mangkat di Julang tu, dia mati dibunuh tu atas, pertama, adakah kerana dia betul-betul dendam daripada Laksamana Bentan, Megat Sri Rama itu, kerana Sultan Mahmud bunuh isteri dia, ataupun ada konspirasi? Satu. Kedua, siapa yang bunuh isteri dia? Adakah Sultan sendiri? Siapa yang menitahkan ataupun yang buat keputusan membunuh tu? Takkanlah sebiji nangka tu pun raja nak murka. Kecuali ada orang cuba menghasut baginda. Dan bila saya katalah, contohlah kalau ada orang menghasut baginda, tempakan janji, mungkin kata, okeylah, perjalanan hukuman setimpal, dia kata. Jalankan hukuman setimpal, dia kata. Tentu je. Palung tak yakin dengan Sultan Mahmud Shah kata, okey, kita bunuh dia. Tak. Sebiji nangka kot. Tak menjadi barah pun. Tetapi kalau Sultan kata, okey, dia kata umusah dia, memang salah, aku serahkan kau untuk membuat keputusan. Jadi, pembesar-pembesar yang nak menjatuhkan Sultan Mahmud Shah ni, dia akan buat sesuatu. Okey, kita bunuh. Atas titah raja. Laksamana Bentan Megat Sri Rama balik, dia dapat tahu, bini dia bunuh atas titah raja. Siapa yang bunuh bini dia pun tidak tahu. Dia marah. Nampak tak? Bila dia marah, pada hari Jumaat, jadilah cerita dia. Kan? Okey, tak apa. Kita baca dulu sambil tu kau fikir-fikirkan cakap Pak Long tu. Ada logik ke tidak? Okey. Lepas pada tahun 1688, orang besar Johor yang diketuai oleh Bendahara Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid, yang musuh Tun Jamil tu kan, telah dapat menghalau Paduka Raja tu keluar pada Riau dan menghalau sampai Terengganu. Paduka Raja meninggal di sana. Sejak tu kembalilah kuasa pentadbiran kerajaan Johor dipegang oleh Bendahara Seri Maharaja. Nampak? Okey, itu satu.
Sejak itu, pada tahun itu juga, Bendahara Tun Habib Abdul Majid telah membawa Sultan Mahmud pulang. Dari Riau pulang ke Johor. Balik ke Johor. Pulang ke Johor. Ya. Bersemayam di Johor. Ya. Bersemayam di Kota Tinggi, di tepi Sungai Johor. Di hulu sikit daripada makam tauhid yang lama tu. Sekarang makam tauhid ni masuk dalam lingkungan wilayah Kota Tinggi lah ya. Jadi, di situlah baginda bersemayam sebagai Sultan Johor Pahang. Jadi dalam sejarah ni Pahang ni, ya, Sultan Mahmud Shah tu adalah Sultan Pahang yang ke-19. Selepas bapa dia Sultan Ibrahim tu Sultan Pahang yang ke-18. Sultan Abdul Jalil Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga, Sultan Johor Pahang juga. Bapa dia Raja Bajau yang tuan muda pun pemerintah Pahang, atuk dia tu. Bapa dia Sultan Ibrahim juga pemerintah Pahang, Johor Pahang. Okey. Dan baginda pun menjadi Raja Johor Pahang. Dalam tahun 1697, masa tu dia kata Sultan Mahmud Shah umur lebih kurang dalam 20-an, pada hari Khamis 7 hari bulan Muharram 1109 Hijrah, bersamaan dengan tahun 1697 tahun Masihi, Bendahara Seri Maharaja Tuan Habib pun kembali ke Rahmatullah. Okey. Bendahara Tuan Majid pun baliklah kembali ke Rahmatullah. Okey. Dimakamkan di Padang Sarjana di Kota Tinggi. Itu sebab dia gelar marhum Padang Sarjana. Anak baginda Tun Abdul Jalil, okey, Tun Abdul Jalil diangkat menjadi bendahara bergelar Bendahara Paduka Raja. Anak dia jadi. 2 tahun lepas tu, pada bulan Ogos 1699, Sultan Mahmud Shah yang kedua, Sultan Johor Pahang, yang baru berusia lebih kurang dalam 24 tahun, okey, telah menjadi Sultan selama 14 tahun, telah mangkat terbunuh di Kota Tinggi Johor. Okey. Kenapa? Macam cerita tadi lah. Disebut marhum mangkat di Julang dan juga marhum Kota Tinggi. Perihal baginda mangkat tu diceritakan dalam Tufaq Nafis yang detail. Mang Palung dah ceritakan kisah detail macam mana baginda mangkat dalam Tufaq Nafis. Tahun lepas Pak Long ada buka kitab live on Tufaq Nafis, ada cerita dalam tu. Okey. Karangan Raja Ali Haji ya. Diriwayatkan baginda telah mangkat dibunuh oleh seorang besar baginda yang bernama Megat Sri Rama. Konspirasi ni keluarga bendahara. Kalau nak ada konspirasi lah, kita tahu keluarga bendahara dan keluarga Abdul Jamil tak ngam. Dan Sultan Mahmud Shah ni adalah keluarga, ada darah keturunan Tun Abdul Jamil. Tun Jamil tu atuk dia kan. Okey. Jadi Megat Sri Rama ni macam cerita tadi lah, telah membunuh Sultan Mahmud Shah yang kedua ya, pada hari Jumaat. Dan diriwayatkan juga bendahara Tun Abdul Jalil serta saudaranya ada campur menyembelahi orang yang membunuh baginda itu. Dalam buku ni dia beritahu macam ni tau. Dia kata macam ni. Dalam kalau dalam sejarah pun dia beritahu macam ni. Dia kata, dan diriwayatkan juga bendahara Tun Abdul Jalil serta saudara-saudaranya ada campur menyembelahi orang yang membunuh baginda itu. Siapakah orang yang bunuh baginda itu? Sri Rama lah. Okay? Setelah mangkat Sultan Mahmud Shah yang kedua, marhum mangkat Julang, putuslah sudah zuriat keturunan Raja-Raja Melaka, okay, memerintah di Johor ataupun di Pahang. Dan naiklah wangsa ataupun dinasti bendahara. Nampak? Itu dia. Ya. Jadi kita balik pada cerita Sultan Mahmud Shah ni, tu Sultan terakhir jurai keturunan Kesultanan Melaka di Johor dan di Pahang. Ya. Kita cerita pasal Sultan Mahmud Shah. Pertama, Sultan Mahmud Shah mangkat masa umur dia 24 tahun. Daripada Riau dipanggil oleh bendahara balik bersemayam di Johor, di Kota Tinggi. Okey. Sultan Mahmud Shah ni, kita tengok latar belakang dia. Dia adalah anak anak Sultan Ibrahim, menantu kepada Laksmana Abdul Jamil.
Jadi maknanya Sultan Mahmud Shah ni dia ada darah darah keturunan Melaka dan juga darah keturunan Laksamana Abdul Jamil. Nampak Pada masa tu Bendara Johor memang marah dengan Laksamana Abdul Jamil. Sebab apa? Laksamana Abdul Jamil daripada Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga lagi, Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga, memerintah tahun 1623, okey. Dia dah kontrol. Laksamana Abdul Jamil dah kontrol. Dia dah mempengaruhi istana. Daripada Sultan Abdul Jalil, Batu Raja Bajau, Sultan Ibrahim Shah dan Mahmud Shah. Masa tu bendahara terpinggir tau. Sultan tak apa-apa hal kan, semua rujuk pada Laksamana Jamil, semua Abdul Jamil. Dan apabila Sultan Ibrahim mangkat, Mahmud Shah masa tu umur 10 tahun. Okey. Tiba-tiba mak dia memangku. Sepatutnya bendahara tau. Mak dia tu anak Abdul Jamil. Itu yang membuat Bendahara Majid lagi marah. Itulah berlaku pertelingkahan dan peperangan antara Laksamana Abdul Jamil dengan Bendahara Abdul Majid. Yang kesudahannya Laksamana Abdul Jamil kalah daripada Riau, lari sampai ke Terengganu dan mati sana. Dan Sultan Mahmud Shah dipanggil balik duduk di Johor. Nampak? Kalau dia tak duduk di Johor, dekat sana juga mak dia pula nanti buat kontrol. Duduk di Johor. Okey. Sekarang ni permusuhan tu, dendam tak sudah tu masih berlaku. Macam cakap tu yang macam cerita dendam tak sudah ni kan. Kena ingat, dia duduk di Johor, dia tu ada darah keturunan Laksamana Abdul Jamil. Yang dimusuhi yang dimusuhi oleh keluarga bendahara. Jadi tak heran lah kan, kalau ada misalnya kata yalah, pakatan ke ataupun percubaan untuk mengambil alih kuasa. Nampak? Dalam sejarah pun ada mengatakan, dia kata bendahara dan keluarga-keluarganya, orang besar-besarnya pun, dia kata menyokong yang orang yang membunuh tu, dia kata menyokong, dia kata. Jadi sekarang dia persoalan dia, Megat Siraman ni kenapa? Mengapa? Memang ada besar, memang besar kes lah. Kita cerita mana yang patut cerita je lah Pak, ya. Nak cerita semua sini tak boleh lah Pak, ya. Jadi sekarang ni, kalau misalnya kata macam Pak Long kan, kalau Pak Long nak naik, kita kenalah cari kambing hitam, scapegoat. Dia nampak kita yang apa ni, macam British, dia nak naik, dia nak mentah Johor kan, dia carilah. Okey. Penggiliran tu memanglah, makna sekarang ni dah sampai saat dia cukuplah sudah keturunan Kesultanan Melaka mentah. Kalau apa kata isu penggiliran tu, sekarang ni bagilah pula keturunan bendahara nak mentah. Jadi kematian Sultan Mahmud Shah tu penyebab aja. Sebab apa Cuba bayang masa Sultan Mahmud Shah tu meninggal, mengangkat kan Pak Long tanya soalan tadi kan, apa pun cuba apa fikir kan soalan Pak Long ya. Mahmud Shah tu bapak dia tu kan banyak bini. Dalam sejarah mengatakan baginda dan isteri-isteri baginda berpindah ke ke Riau, dan isteri-isteri baginda. Jadi 4 bini dia. Salah seorang bini dia macam saya kata tadi adalah anak anak Bendahara Abdul Jamil. Yang 3 ni siapa? Raja. Dia nak kahwin, dia tak nak kahwin orang biasa. Dia nak cari puteri raja.
sekarang ni, masa Mahmud Shah mangkat Julang tu mati, ada 2 persoalan berlaku. Bagi Pak Long lah. Pertama, Mahmud Shah ni ada anak tak? Umur 24 tahun tak ada anak, tak ada bini, tak logik. Tak logik. Anak-anak gajah ni umur 17, 15, 16, 17 zaman dulu. Lepas sunat je kahwin. Lepas tu by the time umur 24 tu kan dah 2-3 orang bini lah sebenarnya tu. Satu. Maknanya sekarang ni, Sultan Mahmud ni ada anak tidak? Kedua. Okey. Sultan Mahmud Shah ni dia ada adik-beradik lain tak? Takkanlah bapak dia tu, dia kata isteri-isteri tu kan okeylah, yang 3 isteri takkan semua perempuan. Mesti ada lelaki kan? Kenapa tak ada naik kan? Kalau ada lah, paling yakin ada. Tapi semua dipadam-diamkan, okey, bendara naik. Memang betul lah itu dah tiba gilirannya kan? Dah tiba gilirannya dinasti bendara naik. Kita akan tengok macam dalam sejarah Johor, sampai satu masa tiba pula giliran dinasti Wangsa Temenggung naik. Tapi apa pun semua tu semua satu keturunan naik atas tu, sampailah Bendara Abdul Majid naik atas sampai Tun Selanang, naik atas lagi sampailah ke Manipurindam. Itu satu. Okey, yang best satu lagi, dia katakan Megat Sri Rama mati terbunuh apabila keris dia tu dia baling oleh Sultan Mahmud Shah tu, kena kaki dia, tumit dia kan. Dan Sultan Mahmud Shah pun bersumpah, dia kata dia bersumpah segala keturunan Laksamana Bentan datang kota tinggi ni akan muntah darah. Dikatakan Megat Sri Rama tu mati itulah, kena sebab bisa tu kan. Tapi ada sejarah lain, ada cerita lain mengatakan Megat Sri Rama ni tak mati. Ada sejarah orang yang ditulis oleh salah seorang penulis British masa tu, Hamilton. Korang carilah, ada cerita tu. Hamilton. Ya. Dia mengatakan Megat Sri Rama tak mati. Dia mula lari ke Temasek tu. Tapi yang best mengatakan, diorang kata, menurut Hamilton lah kan, Megat Sri Rama ni orang keturunan Minangkabau kata. Malam-malam kalau nak tahu. Ini cerita macam-macam ni. Ya, banyak versi ni. Ni mungkin mana yang mana tak tahulah, kalau beritahu lah kan. Dia lari dulu ke Temasek. Lepas tu dia naik. Megat Sri Rama tu dia menyamar, dia orang kata dia tu Hindustan lah, apalah, jual kain lah, macam-macam lah. Dalam tu macam-macam dia kata. Lepas tu dia naik pergi, kalau dalam buku ni dia kata dia bernama Megat Sri Rama, dalam dialek Minangkabau lah, ataupun sebutan sebenarnya Megat Sri Rama. Dia kata 7 orang pendatang Hindustan dari Singapura mudik Sungai Muar pada abad ke-18. Dipercayai orang-orang Minangkabau yang diketuai oleh Megat Sri Rama, seorang pembesar Johor yang terbabit dalam pembunuhan Sultan Mahmud Shah kedua, ataupun Sultan Mahmud Shah mangkat di Julang pada tahun 1699. Ini ada catatan lagi lah. Dan catatan Captain Hamilton pun ada beritahu kat tu. Jadi sumber ni menjelaskan Megat Sri Rama tidaklah mati muntah darah setelah membunuh Sultan Mahmud. Peristiwa sumpahan Sultan hanyalah sebagai helah untuk melindungi kejadian sebenarnya. Pemberontakan Megat Sri Rama dalam dalam cerita lain dikatakan berasal dari Bentan, tak asal dari mana asal pun kan. Pada tahun 19 tu mendapat restu daripada pembesar-pembesar istana termasuk Bendara Abdul Jalil. Maknanya mendapat restu. Yalah, bagi punca jelah untuk orang nak kau kalau kau bini kau dah kena bunuh, kau tak marah ke? Jadi lepas tu dia lari pula pergi ke Udumwa Megat Sri Rama sebenarnya dia gelaran bagi pembesar Johor yang mengawal perairan. Ini Laksamana Bentan. Itulah cerita dia, maknanya Megat Sri Rama tak mati. Cuma sekarang ni kalau kita tengok Bukit Seguntang, perjanjian Bukit Seguntang. Okey, tengok perjanjian Bukit Seguntang mengatakan anak Melayu tak boleh lahir dengan raja. Satu.
dan raja jangan menzalimi rakyat dia. Sekiranya antara dua perkara ini berlaku, negeri itu akan timpa musibah. Ini adalah sumpah dalam Bukit Seguntang antara Demang Lebar Daun dengan Sri Tribuana ataupun Dinda Utama. Betul Pak kan? Ada sumpah tu Pak kan? Cuba korang tengok. Tak lama selepas benda ni berlaku, negeri Johor ditimpa musibah. Apa dia? Tiba-tiba ada orang menyerang. Daripada Siak. Raja kecil. Ya, tak lama tu masuk Pak Long adalah dalam 10 tahun ke tu kan. Raja kecil menyerang. Nampak? Dan banyak lagi musibah-musibah dia. Kalau kita nak kaji, banyak benda-benda terbongkar lah. Wallahu alam sama ada tepat ke tidak apa yang belum cerita tu, wallahu alam. Belum tak tahulah kan. Pak Long pun ambil apa yang orang cerita kat Pak Long Dalam kita menceritakan sejarah Pahang ni, kita tak dapat lagi menceritakan kisah-kisah pemerintahan negeri Johor. Sebab dengan ni tuan ni bertimbang balik sebab apa? Title tu Sultan Johor Pahang. Okey. Kita anak Melayu telah berjanji dengan nenek moyang kita dulu. Demang Lebar Daun telah berjanji mengatakan Melayu tak akan derhaka. Itu sebab kita Melayu, kita menjaga kita punya institusi kesultanan kita, raja-raja kita. Itu sebab masa Malayan Union, sultan-sultan dah sign dah. Kau bayangkan bila sultan sign tu habis dah kuasa sultan. Yang menyelamatkan siapa? Anak Melayu, datuk nenek kita dulu, rakyat Marhain. Yang menyelamatkannya, yang bangun memberontak. Dimulakan yang mula bangun memberontak tu salah satu dia kan, mereka ini dipanggil oleh British sebagai golongan kiri. Dia menentang Malayan Union. Dan of course lah yang jadi champion tu Datuk On lah. On Jaafar lah jadi champion dia. Tapi On Jaafar tanpa sokongan mereka yang dipanggil oleh British golongan kiri ni belum tentu lagi. Jadi tengok, rakyat juga yang pertahankan institusi raja ni. Dah fail tak boleh buat Melayu Union, baru boleh buat Persekutuan Tanah Melayu. Dan betul lah, sejarah akan berulang lagi. Tak tahu lah macam mana. Itulah dia kita Kita walau apa pun kedaulatan bangsa kita ni adalah institusi raja-raja. Sultan Pahang sekarang sambung dengan Sultan Melaka ke atau sekarang Keturunan Mendara. Dia macam ni, walaupun dia memang Keturunan Mendara, tapi bila kita naik tu kan, memang sampai Sultan Melaka juga. Kan Pak Long cerita kan, bendahara ni adalah sebenarnya berdarah raja, bendahara dengan Temenggung ni. Bermula daripada masa selepas Sri Tribuana paling ulang lagi selepas Sri Tribuana mangkat, okey. Anak dia ada 2 orang anak dia. Anak dia ada 2 orang, iaitu Raja Kecil Besar dan Raja Kecil Muda. Bila Sri Tribuana mangkat, ini Kesultanan Melayu yang pertama dululah masa zaman Demang Lebar Daun, Sri Tribuana ni Masa ini Bukit Seguntang ni, cerita Bukit Seguntang ni. Okey, bila dia mangkat, anak dia yang sulung Raja Kecil Besar bergelar Paduka Sri Pikramawira menjadi raja. Dia lantik adik dia Raja Kecil Muda ataupun Tun Pepatih Pengku Jajah menjadi bendahara. Dari bendahara ni lah keturunan tu sampai yang bendahara sekarang ni. Walaupun dah cair lah, ada silang kahwin biasalah. Pak Sultan Pahang ni kan, dia daripada yang pertama lagi kan, pada Sultan Muhammad Shah ni, pada tulis pada Sultan Muhammad Shah tahun 1469. okey, mungkin ada nikah kahwin tu, mungkin itu yang kau kata macam Sultan Muhammad Shah Sultan Muhammad Shah dia nikah dengan Puteri Mangindra, cucu Sultan Iskandar Raja Kelantan. Macam Cikgu Bin Adil ni dia pakai nama tau. Tu lah nama-nama tu panusan nak explain.
Ada kata Raja Ungu, Raja Kuning, Raja apa tu semua kan. Itu bila kalau korang baca kitab lain, dia gunakan nama tu. Padahal lebih suka baca buku macam ni, sebab apa? Senang kita nak faham. Dia jarang menggunakan nama gelaran. Dia sebab apa? Satu batang tubuh tu mempunyai 2-3 nama. Okey. Memang ada dalam ni mengesahkan apa ni Kuduang Sultan Pahang kahwin dengan Gajah Petani. Gajah Petani ada, Gajah Kelantan ada dalam ni. Ya. Dia korang kena ingat tu, Johor Pahang Terengganu ni pusing situ je. Jadi kalau korang tanya siapakah Sultan Pahang, dia Sultan Pahang saja, yang akhir dia yang tercatat adalah Sultan Abdul Ghafur. Dan anak dia tak ada nama, tak payah pakai nama anak dia lah. Tetapi selepas tu dia Pahang diperintah oleh Raja Johor Pahang. Okey. Sampailah ke Sultan Mahmud Shah, masih Raja Pahang. Sebab apa? Dia masih memerintah Pahang. Dia masih lagi legitimate rulers of Pahang. Sebab dia Sultan Mahmud Shah kedua, Sultan Johor Pahang, Riau Lingga semua tu. Selepas tu dia mati dibunuh tu, dah lain cerita dah. Nanti kita sambung nanti. Lepas tu kita akan cerita pula nanti kisah macam mana pemerintah bendahara di Pahang pula, ya. Nanti kita akan masuk cerita kisah bab mana Pahang dalam pegangan bendahara. Nanti kita ceritalah besok. Ni berlaku di tahun 1700 dah ni. Selepas pengangkatan menjulang.